Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Tular video Syed Saddiq bersembang dengan Ibu Bella Astila, netizen terharu, green light kedua belah keluarga sudah ada. Tular sepotong video di platform TikTok memaparkan momen ahli Parlimen Muar Syed Saddiq bersama ibu kepada pelakon Bella Astila. Menerusi video tersebut dapat dilihat Syed Saddiq sedang berborak bersama ibu Bella Astila. Perkongsian tersebut sekaligus meraih perhatian warganet yang rata-rata gembira dan mendoakan yang terbaik selepas melihat video tersebut. Mesti YB akan menjadi menantu kesayangan? Sepertinya green light dari kedua belah keluarga sudah ada. Ya Allah, terharu tengok Mama Bella bersembang dengan YB. Alhamdulillah, bakal menantu yang direstui satu Malaysia, komen beberapa netizen. Lewat kan. Mana boleh tanya dekat mana? Bella kat rumah Bella lah. Korang ni biasa tu. Nampak juga komen-komen Walid sebenarnya tak faham. Memang tak faham. Bella flu. Kenapa Bella belum tidur? Bella pun mau tanya balik. Kenapa awak belum tidur? 9,000 orang belum tidur. Seriously? Sebab itu ayat YB. Seriously? Seriously? Siapa nak marah kalau tidur lambat? Biasa dia tu. Lagi belum tidur. Tidur berlanjut. Korang kenapa belum tidur? Banyak yang indah yang melibatkan dengan huruf S. Sabar, sayang. Apa lagi? Korang Bella terkena balik. Korang ni cakap lain. Senyum. Strawberry. Seaweed. Thank you Wandi. Thank you for the gift. Setia. Apa lagi? Sopan. Kan? Sedekah. Masya Allah. Saya nak tulis lah. Strong. Sengit. Bella kena tulis. Cute lah. Betul lah. Sabar. Okay. Tulis S adalah sabar, sayang, setia, sabar. Sabarlah korang ni. Sabar bah. Tu ujung-ujung sopan. Sihat. Semangat. Solat. Masya Allah kan. Senyum. Senang. Serius. Tak selesa lah. Selesa. Sweet.
syurga. Sanding. Selawat. Strong. Semua tak nak lah. Sempurna, betul. Love. Sempurna. Lagi? Ada sudah? Dah habis sudah? Sihat dah? Sabar. Aprils, thank you so much. Oh, cantiknya apa tu? Serumpun. Sopan dah. Okay lah, penutup kan kita letak SS. Dah. Dah korang, thank you. Okay. Done. Semua nak sini. Kau nak bagi siapa? Yang ni Sabila mau tiduran ya? Kamu tak? Dek lah. Berbagi. Tak perlu cakap korang tahu dah. Berbagi. Ada tinggal bagus. Okay, nanti Bella update insyaAllah. Senyum lagi manis-manis. Senyum masam-masam. Pergi ke Kelantan boleh tak? Boleh ke Kelantan? YB nak cari gawe Kelantan kat sini. Gawe Kelantan. Kalau saya cari kawin Kelantan, orang tepi saya marah nanti. Sembunyi kat belakang ni. Sembunyi. Saya di sini sejujurnya sebagai penonton nak dengar Bella nyanyi. Semua dah tunggu kan? Tapi yang lebih penting, saya betul-betul terpegun lah bila dengar cerita Anis Syamil suami yang sangat baik, yang sekamu. Jangan tutup awal. Okay. Saya betul-betul berharap lah kalau semua orang anak muda seperti Anis mula di pasar malam, buat COD pula tu dengan makcik, dengan motor, dan hari ni berjaya menggajikan buat COD pula tu dengan makcik, dengan motor, dan hari ni berjaya menggajikan dengan makcik, dengan motor, dan hari ni berjaya menggajikan dan dengan makcik, dengan motor, dan hari ni berjaya menggajikan dan nak semangat dan wanita Kelantan lagi luar biasa. Tahniahlah kepada Anis. Saya tak boleh nyanyi, so saya Okey, sah. Okey, sah. Lag kau? Sudah lag dah. Panas. Lag ke? Okey, boleh, saya rasa boleh apa komen-komen kosong-kosong mungkin kurang lag tadi. Tak ada lag, okey dah. Okey. Okey, sekarang adalah majlis perasmian. Boleh. Okay, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita ingin merasmikan Cheap Bags HQ. Tahniah Anis. Jangan blushing dah. Orang susu
Gambar berdua ke? Mungkin gambar berdua. Masa depan. Jangan pula suruh host berdiri tengah-tengah deh. Ngam. Rekod, jangan risau. Rekod. Cepat. Rekod guys. Betul, rekod. Balik deh, kita rekod. Jauh sikit. Okey. I'm boy. Ini yang ini cak. Bila nak rasmi ni, sekejap lagi dah. Jangan pisahkan best. Tolong jangan pisahkan best. Okey, kita satukan balik best. Balik, jangan risau. Kita ke satukan balik best. Dah terpisah dah mereka. Jangan pisahkan best. Tolong jangan pisahkan dia. Satukan balik. Okey, kita satukan balik, jangan risau. Kita satukan balik, jangan risau. Kita satukan balik. Okey? Kita satukan balik. Orang panggil masuk pegetang ya. Allah, saya kejap dah. Kita tengok part ni. Jangan risau, kita ambil part ni. Oh, angel mana kita nak? Tak jelas lah sini. Okey, jelas. Angel tu okey. Biar dah. Oh, sini dah ke laut. Saya sendiri pun kena tolak-tolak. Jangan risau. Okey, kita ambil lebih jelas sikit lagi. Sekejap deh. Dekat sikit. Okey.
Okey, kita akan ada part kita pula insya-Allah. Min depan Min, kejap jangan risau, kita akan cuba. Kita akan cuba satukan pula. Tak nampak ni? Okey. Kita ajak balik. Tengah skip mewah oh. Gitu boleh? Tak nampak? Tak nampak lagi. Kita dekatkan sikit lagi. Wabi cakap Bella pernah buat biskut raya, jangan risau. Black banyak betul. Okey, ni kita ambil, mungkin kita dapat out lebih jelas lagi. Tap screen guys, tap screen 2.4 milion. Minta ada marker tak ada? Mau minta marker. Ada marker ni. Okey ke kaunter nanti banyak coklat. Semua premium coklat ni. 3 sentuh kot. Saya takut saya seorang tak habis macam ni. So selalu kalau orang datang macam ni, dia makan seorang atau 2 orang? 3 orang boleh makan lagi. Kan? Makan tak ada. Okey, kita suruh YP dengan Pamela buat coklat dengan strawberry coklat. Jadi, coklat tu kena letak. Jadi kita letak Aina coklat Aina. YP kena tulis juga. Okey, saya bagi dekat kaunter. Okey, Dini. Okey. Bagi mic lah. Jangan risau. Kita mungkin akan berpeluang. Jangan risau. Kita sila-sila dah. Jangan risau. Jiwa. Saing dua-dua dah. Kita tak akan pisahkan. Mela dia paling suka bila orang panggilnya Chomi-Tomi. Kita kena mulakan semua panggil dia. Okey. Thank you. Okey. Betul. Pada kena akhir. Okey. Yang ini yang ada mic tu. Mic. Tak dengar kan? Ramai. Stop. Mak ni Umi kena beli. Dah coklat ni. Baby cakap
Bella hari-hari dia buat biskut raya, jangan risau. Nak dengar dia orang bercakap? Okey. Kejap kita tengok prepare mic. Okey, boleh kita ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Okey, boleh bergerak. Okey, boleh YB dia boleh. Nak dengar Bella nyanyi. Saya penonton. Tak ada penari. Saya tak YB penari. Saya kena pandai. Jangan Okey, Pak ni mesti rasa boleh rekod guys. Nanti kita cari Oh, dia memang ke dalam. Dia makan malu-malu. Penuh ayam. Tak lagi dia. Raya tak ada raya Bella. Raya tak ada raya. Ni dia. Ni. Suara. Ni nanti jadi lain kalau suap. Sampai tu boleh teringat. Yang sedap doa. Sedap doa. Okey. Sedap doa. boleh buka makan tak? Sedap doa. Tak cuy cakap dulu. Sejak doa. Sedap dah. Mak saya buat ni kepala orangnya. Oh iya ke? Okey, tak apa. Oh, nyamik sikit je macam kita potong. Ya, tak apa. Lain jadi dia nanti. Sedap lah masak. Dia buat balik tadi? Tadi kita buat balik. Dapat kan? Lagu mana? Dia macam kat kena dua orang tak, itu orang pun boleh. Dulu cik Big Ambition. Boleh lepas lagi dulu. Gelo SQ tak ada. SQ tak ada lagi dah. SQ siapa SQ? SQ mana SQ? SQ. Yang TikTok. Okey,
tadi siapa yang request? YB say hi dekat Cik Bek followers. Assalamualaikum Cik Bek followers. Salam sejahtera. Semua masih dalam mood raya lagi ke? Jadi kalau dalam mood raya kita selalu makan kuih-kuih raya. Hari ni kita makan yang western sedikit. Terima kasih yang mana request tadi dia. Nak dengar YB. Yes. Handsome-nya YB. Wow. Okay, untuk Bella pula next. Paling kita cari peluang pula je. Bella pula. Okay, nanti kita Bella pun. Ha? Siapa? Terima. Buat malam pergi. Itu dah lama.